Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ummul Hana binti Muhammad Nasir. Nombor matrik A185740. Saya akan memulakan pembentangan ini dengan 7 subtopik, iaitu pengenalan, definisi syura, dalil pensyariatan syura, kepentingan syura dalam pemerintahan Islam, institusi syura dalam pemerintahan Islam, fungsi institusi syura dan sistem pemerintahan di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamalia Nur binti Ismail, nombor matriks A189953. Saya akan membentangkan subtopik bagi tajuk ini, iaitu elemen syura dalam sistem pemerintahan di Malaysia, institusi Islam yang mengamalkan prinsip syura, sejauh mana aplikasi syura di Malaysia, perbezaan syura Islam dan demokrasi, cabaran pelaksanaan syura di Malaysia, cadangan pemerkasaan syura dan akhir sekali kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pengenalan. Syura merupakan salah satu prinsip penting dalam pemerintahan Islam yang menekankan konsep perbincangan, perundingan serta pertukaran pandangan sebelum sesuatu keputusan dibuat. Prinsip syura bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syura berperanan mengelakkan pemerintahan bersifat autokratik, sebaliknya mengutamakan kebijaksanaan kolektif demi menjaga keadilan dan kepentingan umum. Dalam konteks Malaysia, negara ini mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan. Oleh itu, timbul persoalan sejauh manakah prinsip syura yang diasaskan dalam Islam ini diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Malaysia. Melalui pembentangan ini, kami akan membincangkan konsep syura, peranan institusi yang melaksanakannya serta menilai tahap dan bentuk aplikasi syura dalam sistem pemerintahan Malaysia pada hari ini. Baiklah, yang pertama kita melihat definisi syura. Syura berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu musyawarah yang bermaksud mesyuarat. Dari segi istilah, syura bermaksud satu proses pembentangan pelbagai sudut pandangan dalam sesuatu isu yang dibincangkan secara bersama. Setiap pandangan tersebut akan dinilai dan diperiksa dengan teliti sebelum sesuatu keputusan dibuat. Proses syura ini melibatkan individu-individu yang mempunyai kebijaksanaan, ilmu pengetahuan serta kefahaman yang mendalam terhadap isu yang dibincangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pandangan yang paling benar, paling tepat dan paling baik. Keputusan yang dicapai melalui syura bukan sekadar untuk dipersetujui tetapi dilaksanakan bagi memastikan hasil yang dicapai memberi manfaat dan kebaikan yang optimum kepada semua pihak. Baiklah, seterusnya kita melihat dalil pensyariatan syura. Pensyariatan syura jelas berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan bahawa syura bukan sekadar amalan tetapi satu tuntutan agama. Pertama, kita melihat dalil daripada Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, dan urusan mereka dijalankan secara bermesyuarat sesama mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa Islam menggalakkan perbincangan dan persetujuan bersama dalam membuat keputusan, khususnya dalam urusan yang melibatkan kepentingan ramai. Selain itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman yang bermaksud, kemudian jika keduanya suami isteri mahu menghentikan penyusuan itu dengan persetujuan yang telah dicapai oleh mereka sesudah berunding, maka mereka berdua tidaklah salah melakukannya. Ayat ini membuktikan bahawa konsep syura bukan sahaja terhad kepada urusan pemerintahan, malah turut diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti dalam urusan keluarga. Seterusnya kita melihat dalil daripada As-Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, "Berilah pandangan kamu kepadaku, wahai manusia." Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sendiri mengamalkan syura dengan meminta pandangan para sahabat. Kita melihat ketika Perang Badar, salah seorang sahabat yang bernama Al-Hubab Ibn Munzir mencadangkan agar kedudukan tentera Islam diubah ke tempat yang lebih strategik. Lalu baginda SAW menerima pandangan tersebut. Rasulullah SAW juga meminta pandangan orang ramai mengenai tawanan Perang Badar sama ada mereka patut dibunuh atau ditebus dengan bayaran. Selain itu, Rasulullah SAW juga bermesyuarat dengan para sahabat untuk menentukan strategi dan tindakan yang terbaik. Hal ini mengukuhkan lagi bahawa syura merupakan amalan penting dalam kepimpinan Islam.
Seterusnya kita melihat kepentingan syura dalam pemerintahan Islam. Yang pertama, kepentingan syura ialah dapat mengelakkan pemerintahan bersifat autokratik dan zalim. Apabila keputusan dibuat melalui perbincangan bersama, kuasa tidak tertumpu kepada seorang individu sahaja, sekaligus mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Kedua, syura dapat melahirkan pemerintahan yang telus dan bertanggungjawab. Setiap keputusan yang dibuat melalui syura boleh dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan, bukan dibuat secara sewenang-wenangnya. Ketiga, syura berperanan menjamin kepentingan umum dan kebajikan rakyat atau disebut sebagai maslahah. Pandangan pelbagai pihak membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih adil dan menyeluruh untuk kesejahteraan rakyat. Selain itu, amalan syura juga meningkatkan kepercayaan dan sokongan rakyat terhadap pemerintah. Apabila rakyat merasa suara mereka dihargai, hubungan antara pemerintah dan rakyat akan menjadi lebih kukuh. Pandangan ini disokong oleh kata-kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa tiada kebaikan pada sesuatu urusan yang dilakukan tanpa syura. Ini menunjukkan betapa pentingnya syura dalam setiap urusan pemerintahan. Tambahan pula, Imam Al-Hasan Al-Basri berkata bahawa setiap kaum yang mengamalkan syura akan diberikan petunjuk dan panduan dalam semua urusan mereka. Hal ini membuktikan bahawa syura membawa keberkatan dan kebijaksanaan dalam kepimpinan. Baiklah, seterusnya kita melihat institusi syura dalam pemerintahan Islam. Dalam pemerintahan Islam, pelaksanaan syura dilakukan melalui institusi-institusi tertentu yang berperanan membantu pemerintah dalam membuat keputusan. Antara institusi utama syura ialah Ahlul Hal wal Aqdu, iaitu golongan yang terdiri daripada individu berilmu, berautoriti dan berpengaruh dalam masyarakat. Mereka berperanan memberi nasihat, pandangan serta menegur pemerintah demi menjaga keadilan dan kepentingan umum. Selain itu, Majlis Syura juga merupakan institusi penting dalam pemerintahan Islam. Majlis ini berfungsi sebagai platform rasmi perbincangan dan perundingan bagi membincangkan hal-hal berkaitan pentadbiran dasar negara dan kepentingan umat Islam. Keputusan yang dibuat melalui Majlis Syura lazimnya bersifat kolektif dan mengambil kira pandangan pelbagai pihak. Di samping itu, ulama' dan pakar dalam pelbagai bidang turut memainkan peranan sebagai sebahagian daripada institusi syura. Kepakaran mereka diperlukan bagi memastikan setiap keputusan yang dibuat selaras dengan prinsip syariah serta sesuai dengan realiti semasa. Institusi syura berfungsi sebagai mekanisme penting dalam pemerintahan Islam untuk memastikan pentadbiran negara berjalan secara adil, terus dan berlandaskan syariah serta menjadi asas perbandingan dalam menilai sejauh mana konsep syura diaplikasikan dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Seterusnya kita melihat fungsi institusi syura. Yang pertama, menasihati pemerintah dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Jadi melalui syura ni pemerintah tidak bertindak secara bersendirian. Sebaliknya menerima pandangan, nasihat dan cadangan daripada ahli syura yang berilmu dan berpengalaman. Hal ini membantu pemerintah membuat keputusan dengan lebih tepat dan berasaskan kepentingan rakyat. Fungsi kedua ialah membantu proses pembuatan keputusan secara kolektif. Keputusan yang dibuat melalui perbincangan bersama adalah lebih telus, adil dan mengurangkan risiko kesilapan. Prinsip ini bersejajar dengan ajaran Islam yang menggalakkan musyawarah dalam urusan bersama sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Seterusnya, yang ketiga, memastikan keputusan selaras dengan prinsip syariah Islam. Setiap dasar undang-undang atau tindakan pemerintah perlu diteliti agar tidak bercanggah dengan Al-Quran, Sunnah dan maqasid syariah. Institusi syura berperanan sebagai panduan agar pemerintah kekal dalam kerangka hukum syarak. Yang keempat, menjadi mekanisme semak dan imbang dalam pemerintahan. Institusi syura berfungsi mengawal kuasa pemerintah supaya tidak berlaku kezaliman, penyalahgunaan kuasa atau keputusan yang bersifat berat sebelah. Ini menunjukkan bahawa Islam sangat menekankan kebertanggungjawaban dalam kepimpinan. Fungsi yang kelima ialah mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah. Dengan adanya institusi syura, setiap keputusan boleh ditegur dan diperbetulkan jika didapati membawa mudarat kepada masyarakat.
Ini membuktikan bahawa kuasa dalam Islam bukan bersifat mutlak tetapi terikat dengan amanah dan keadilan. Akhir sekali, fungsi keenam institusi syura ialah mengukuhkan perpaduan dan hubungan masyarakat. Apabila pandangan rakyat diambil kira melalui wakil atau ahli syura, masyarakat akan berasa dihargai dan lebih yakin terhadap sistem pemerintahan. Ini secara tidak langsung mewujudkan keharmonian dan kestabilan dalam negara. Okey, seterusnya kita melihat sistem pemerintahan di Malaysia. Pertama, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Ketua negara bagi Malaysia ialah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, manakala Perdana Menteri merupakan ketua kerajaan yang mengetuai pentadbiran negara bersama jemaah menteri atau kabinet. Sistem ini membolehkan rakyat terlibat secara tidak langsung dalam pemerintahan melalui pilihan raya. Seterusnya, dunia Islam merupakan agama persekutuan seperti yang termaktub dalam perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Walau bagaimanapun, agama-agama lain bebas diamalkan secara aman dan harmoni di seluruh negara. Ini menunjukkan bahawa Malaysia menitik beratkan toleransi beragama serta keharmonian masyarakat majmuk. Raja-Raja Melayu berperanan sebagai ketua agama Islam di negeri masing-masing, manakala bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, yang di-Pertuan Agong bertindak sebagai ketua agama Islam. Peranan ini penting dalam memastikan hal ehwal Islam diurus dan dilaksanakan mengikut syariah. Sebagai tambahan, apa yang dimaksudkan dengan perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan? Iaitu perkara 3-1 mengiktiraf Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama lain bebas diamalkan secara aman. Perkara 3-2, Raja-Raja negeri menjadi ketua agama Islam di negeri masing-masing, kecuali negeri tidak beraja. Perkara 3-3, Perlembagaan Melaka, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak memperuntukkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri tersebut. Perkara 3-5, Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama Islam bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Okey, di samping itu, sistem pentadbiran di Malaysia bersifat hybrid, iaitu menggabungkan elemen Islam dan moden. Undang-undang sivil digunakan dalam pentadbiran negara secara umum, manakala Mahkamah Syariah pula berfungsi untuk mengendalikan hal-hal berkaitan agama Islam seperti perkahwinan, perceraian dan pewarisan bagi orang Islam. Gabungan sistem ini membuktikan bahawa Malaysia mengamalkan pendekatan seimbang, iaitu menyesuaikan nilai Islam dengan keperluan sebuah negara moden tanpa menafikan hak dan kebebasan rakyat berbilang kaum dan agama. Jadi, sistem pemerintahan di Malaysia mencerminkan kestabilan, keadilan dan keharmonian melalui gabungan demokrasi raja berperlembagaan serta kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Elemen syura dalam sistem pemerintahan di Malaysia. Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebagai medan perbahasan dan perundingan yang mana mesyuarat jemaah menteri dilaksanakan. Majlis Raja-Raja ialah badan yang terdiri daripada raja-raja setiap negeri. Apabila disebut keputusan dibuat secara kolektif, ia bermaksud setiap keputusan dicapai melalui perbincangan dan persetujuan bersama antara semua anggota majlis, bukan berdasarkan kehendak seorang raja sahaja. Ini menggambarkan prinsip musyawarah dan persetujuan bersama yakni syura dalam membuat keputusan. Hal ehwal Islam dan kepentingan negara, keputusan dicapai melalui musyawarah pemimpin Islam. Undang-undang keluarga Islam dirangka melalui perbincangan pakar. Pentadbiran zakat dan wakaf diurus secara kolektif untuk manfaat masyarakat. Penguatkuasaan undang-undang syariah diselaraskan melalui mesyuarat pihak berkuasa. Keselamatan dan ekstremisme agama ditangani melalui rundingan pihak berkuasa. Institusi Islam yang mengamalkan prinsip syura. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM berperanan menyelaras hal ehwal Islam di peringkat persekutuan melalui perbincangan dan konsultasi dengan pelbagai pihak berautoriti yang mana mencerminkan prinsip syura dalam penyelarasan dasar Islam. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM berfungsi menyelaras pentadbiran Mahkamah Syariah di Malaysia dengan mengadakan mesyuarat dan perbincangan antara pihak kehakiman selari dengan prinsip syura dalam penyeragaman pentadbiran keadilan. Majlis Fatwa Kebangsaan dan Negeri berperanan mengeluarkan fatwa melalui perbincangan kolektif para mufti dan pakar yang jelas menggambarkan amalan syura berasaskan ilmu dan hukum syarak.
Akhir sekali, Majlis Agama Islam Negeri MAIN bertindak sebagai badan penasihat kepada Sultan dalam hal ehwal Islam melalui proses perbincangan dan musyawarah mencerminkan pelaksanaan prinsip syurah dalam pentadbiran agama di peringkat negeri. Sejauh mana aplikasi syurah di Malaysia? Dari sudut prosedur dan mekanisme perbincangan, aplikasi yang dilaksanakan adalah jelas, sistematik dan teratur. Walau bagaimanapun, pelaksanaannya tidak sepenuhnya berteraskan prinsip syurah menurut perspektif Islam. Disebabkan, pertama, Perlembagaan Persekutuan sebagai rujukan utama. Ini bermakna ia terikat dengan perlembagaan. Keputusan syurah perlu menyesuaikan diri dengan undang-undang sivil negara. Kedua, keputusan yang dibuat berdasarkan suara majoriti tidak semestinya selari dengan hukum dan prinsip syarak, iaitu dalam syurah Islam majoriti dihormati tetapi hukum syarak tetap menjadi penentu akhir. Perbezaan syurah Islam dan demokrasi. Syurah berlandaskan wahyu dan syariah. Keputusan tidak boleh bercanggah dengan hukum Allah. Manakala demokrasi pula berasaskan kehendak majoriti, tidak terikat sepenuhnya dengan prinsip agama. Cabaran pelaksanaan syurah di Malaysia, kepelbagaian agama dan kaum, yang mana ia membataskan ruang syurah Islam kerana keputusan perlu sensitif terhadap masyarakat majmuk. Kedua, kekangan perlembagaan sedia ada, iaitu perlembagaan menjadi rujukan utama menyebabkan prinsip syurah Islam tidak boleh diaplikasikan sepenuhnya. Ketiga, kefahaman masyarakat terhadap syurah, iaitu kekeliruan antara syurah dan demokrasi menyebabkan konsep syurah kurang difahami dan dihayati. Cadangan pemerkasaan syurah. Pertama, memperkasakan peranan institusi Islam dalam negara. Kedua, memperluaskan pelibatan ulama dan pakar syariah. Akhir sekali, pendidikan dan kesedaran masyarakat tentang konsep syurah perlulah dititik beratkan. Kesimpulannya, konsep syurah merupakan prinsip penting dalam pemerintahan Islam yang menekankan musyawarah dan proses penggubalan keputusan berlandaskan hukum syarak. Dalam sistem pemerintahan di Malaysia, elemen syurah dapat dikenal pasti melalui amalan perbincangan dan keputusan kolektif dalam kerangka demokrasi berparlimen. Oleh yang demikian, syurah dalam Islam ini adalah untuk memastikan keputusan dibuat melalui musyawarah berpandukan hukum syarak. Di Malaysia, dalam negara kita sendiri, elemen syurah wujud dalam perbincangan dan keputusan bersama, tetapi pelaksanaannya terhad oleh perlembagaan sistem majoriti, had undang-undang syariah dan kepelbagaian masyarakat. Walau bagaimanapun, syurah masih boleh diperkasakan melalui penerapan nilai maqasid syariah dan peningkatan kefahaman terhadap konsep syurah yang berasaskan prinsip Islam.